nak tanya dengan Ifah, berapa lama sekali Ifah menjaga kecantikan? Berapa cantik? Seminggu sekali. Tengok tanya beautician saya. Main sini beautician. Ya Allah, hampir okey, ini dia ya. Ifah Raziah punya ni. Ifah Raziah punya tukang urut beautician dia. Siapa nama kau? Santi. Santi. Kau ada permit tak ada? Ada. Kalau tak ada. Kalau tak ada kau suruh si Ifah buat demo dapat RM50,000. Okey. RM3,000 nak suruh buat. Santi. Sadap you are talking. Kan Santi? Masalah tak bila nak buat urutan ke ataupun memberikan servis yang menarik kepada artis-artis popular macam Ifah Raziah ni? Popular ke? Belakang je ya. Ceritakan tentang perangai Ifah Raziah. Dia senang tak untuk urut ke, scrub body ke, apa ke, mandi bunga Ya, ke apa ke? bagus, dia senang. Pasal dia banyak angin. Dia selalu bawa angin halilintar. Jadi biasa yang kau buat untuk Ifah Raziah, kau buat apa? Wah, body massage. Body massage ya, body massage ya. Body massage. Macam ya. Lepas tu? Sauna. Sauna mana dalam tu kan? Oh, silap. Ini sauna. Okey, ini nama dia sauna. Lepas tu lagi? Body scrub. Body scrub. Body scrub. Ya? Buat rest room. Rest room. Rest room? Rest room. Kau tahu ke rest room? Rest room. Dia buat rest room. Okey. Macam mana buat? Okey, lagi? Buat whitening mask. Whitening mask. Patutlah Ifah Raziah cantik. Candlelight. 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 Oh, Buang toksin. Candlelight tu makan malam wong. Yang paling penting dia nak ini. Dia nak buang angin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kepada semua peminat-peminat Pian dan juga Ifah Raziah bukan kita nak cari untung, tapi kita memang nak untung. Okey, jadi selalulah beli ni Ritz dengan harga RM12 saja boleh beli daripada Pian dan juga boleh beli daripada Ifah Raziah kerana kita sama-sama buat bisnes yang selalu menguntungkan kita. Jadi sekarang kita interview Ifah Raziah Okey, apa perasaan beliau setelah beliau gagal untuk menerima wang RM350,000? Apa perasaan kau, Ifah? Bodoh, sangatlah aku tak kaya. Kalau aku dapat RM350,000, dah mak pergi honeymoon you all tak pergi overseas, tak payahlah duduk Malaysia ni yang panas ni. Sekarang ni aku nak cakap dengan kau, Ifah. Ramai orang kata orang kata Ifah Raziah ni tak sedar diri. Dah lah pelawak Malaysia ramai, tapi kenapa kau nak pakai pelawak Singapura? Bagi aku no comment kerana Malaysia dan Singapura kita adalah kawan Jadi mungkin Ifah mempunyai satu rahsia untuk kebangkitan beliau untuk dikenali di Asia. Jadi kita interview Ifah, apa perasaan kau apabila orang kata kau ni tak sedar diri? Bukan tak sedar diri. Ramai orang cakap saya Ifah Raziah tak sedar diri. Ifah Raziah tu pembelot kan, kerana dia bekerjasama dengan Singapura. Tapi sebenarnya kalau fikir-fikirkan, Singapura tu adalah sebahagian daripada Union Malaya dulu sebelum kita merdeka kan. Sama juga kan, orang sana pun ada orang Melayu juga kan. Asal usul diorang pun sama dengan kita. Cuma bila dah merdeka tu jadi Singapura, Malaysia. Betul tak? Jadi sebab apa saya memilih Singapura tu, sebab saya rasa saya nak pergi ke peringkat yang lebih jauh daripada Malaysia, peringkat Asia. Sebab saya mahu dikenali sebagai artis international, not only Malaysia. Dengan cara lagaknya dengan rasa bangga dan rasa riak dia, dengan sombong dan megahnya kan. Tapi tak adalah, saya tetap macam ni juga. Apa pun saya terima kasih kepada penjaga-penjaga setia Ifah dan kumpulan shop yang di mana saja ada berada, tak kira lah di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Indonesia ataupun di mana saja. Sebab di blog ni satu dunia boleh nampak kita kan. Terima kasih atas sokongan anda selama ni sampai kumpulan shop berjaya hingga ke final, walaupun hampir dapat nombor 4. Tapi tak kisahlah Dek Nun, mungkin itu rezeki saya terima, amin. Jadi saya Pian juga ingin mengucapkan tahniah kepada Ifah Raziah kerana berjaya membuatkan hati orang kata kepada mereka yang meminati Raja Lawak untuk gelak ketawa, bukan saja untuk tension. Dan tahniah sekali lagi kepada Ifah, walaupun macam-macam tomahan yang diberikan kepada Ifah, tetapi Ifah tetap Ifah Raziah, Pian tetap Pian Cucupak. Terima kasih Ifah Raziah. Terima kasih Pian Cucupak yang cantik cerita. Cantik cerita ke? Terima kasih. Dia aku tunjuk sikit je. Itulah dengan rasa megah dan bangga dan riak dan sombong dia tunjuk diamond yang seketul tu kan. Kau ada? Kau ada? Jadi Ifah, aku nak tanya dengan kau
Okey, berapa lama sekali kau untuk menjaga kecantikan tubuh badan kau yang meletup ni? Ya. Sebelah meletup kan kau? Macam Ifa membuat rawatan dekat BH Beauty ni kan, di Taman Melawati dah lama dah. Aku ingat dah berapa tahun kita berdua? Selama aku kenal kau, aku rasa aku Dah lebih 14 tahun lah. 10 tahun dah. Saya memang guna customer Di dekat sini. BH Beauty. Tapi kita berkawan orang berapa tahun? Saya kawan dengan Sian, umur saya 14 tahun kau? 14 tahun. Waktu tu Sian mencolek saya keluar rumah untuk pergi bukan membosiarkan diri, tapi dia mencolek saya, bawa saya pada pertandingan menyanyi. Sampai balik tu kena pukul dengan arwah mak. Penilai garangan dah lama dah kawan dengan dia. Sebelum kami kahwin daripada sekolah menengah, sampailah kami berjinak dalam industri ni lah, nyanyian, lakonan ke apa. Sampailah hari ni alhamdulillah persahabatan tu masih tetap utuh. Amin. Kau sini, kau tak payah nak jawab telefon sangat. Habis? Tak payah interview apa aku ke kau sekarang ni. Tetap nak bergaduh walaupun sesekali dia jumpa. Aku ada orang call, Pian tak nak ambil bocor. Saya tak nak, sudah lah. Tu aku jawab, aku datang balik. Tak apalah, rezeki Allah Ta'ala bagi kan. Mana-mana saja kita dapat rezeki. Tak payah kalau kita tak perlu sangat nak kecewa. Yang penting kita dah ada usaha. Kita terbaik. Peminat kita tahu siapa kita dan tahu menilai kehebatan kita, bakat kita yang Allah bagi. Yang penting. Itu dia sesuatu yang begitu unik daripada Ifa Razia sendiri ya. Okey, kebetulan pula saya datang ke sini. Okey, untuk membuat saya punya treatment pada body, tapi saya cancel sebab Ifa Razia mengganggu. Sebab aku kalau buat sesuatu benda, aku tak seorang-seorang. Kalau dia ada menjerit bilik sebelah lama-lama orang yang urut tu tak tahu dia urut apa. Jadi biarlah kau urut dulu. Lepas kau urut, aku urut. Habis tak tiga-tiga nak berambus sekali ni. Aku nak bogel. Itu dah dia. Aku kalau bogel tak beritahu orang. Dia kalau bogel dia bagi tahu dekat blog. Sorry, tu tak bogel, separuh bogel. Cakap juga. Tak apa. Okey. Ladies and gentlemen, thank you very much. We are in BH Beauty. Okey, kalau anda nakkan kecantikan dalaman dan juga luaran, please proceed, boleh berjumpa dengan saya Pian Cupak ataupun Ifa Razia sendiri. Kita orang ni duta kat sini. Dan masuklah ke Facebook Ifa Razia untuk mengetahui lebih lanjut siapakah Ifa Razia, apakah bisnes-bisnes yang dilakukan. Dengan itu Ifa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Berambus, tidur sekarang. Wah, Ustaz. Ustaz sangat, imam muda sangat kan. Tapi kau dah tentunya. Kau keluar berambus sekarang? Baik. Nampaknya dah berambus. Orang dah nak. Shanti, mana kau sini? Kau jangan nak layan dengan si Pian ni. Cepat. Okey. Bye-bye.